tahu kenapa mama keluarkan statement macam tu. Siapa nak tahu kenapa mama keluarkan statement macam tu? Bak aku yang bagi tahu korang nak tahu. Siapa yang nak tahu kenapa mama keluarkan statement macam tu? Kan ada orang cakap konon-konon kami yang... Usahawan terkenal Datuk Seri Alif Shukri tampil menjelaskan isu membabitkan isterinya iaitu Datin Seri Nur Syahidah dengan pelakon Rebecca Nur Al-Islam. Menerusi hantaran di TikTok, Alif berkongsi bahawa dia dan keluarga tidak dibenarkan untuk memuat naik sebarang hantaran di media sosial berkaitan perkahwinan ibunya, Rozita Ibrahim. Konon-konon kami yang mulakan dulu. Okey, jadi Papa nak buat satu statement yang betul-betul jujur lah. Sebenarnya cerita ni bermula macam ni. Pada awalnya, kami ni family tidak dibenarkan posting gambar. Dan waktu majlis tertutup, tak boleh ambil gambar, tak boleh buat video. Jadi semua kita orang ni macam satu keluarga ni private lah. Tak nak cerita, senyap, buka tutup, dah buat perbincangan. Faham tak? Tertutup, tak cerita dengan apa-apa. Okey, nak dijadikan cerita, Papa dengan Mama ni mendengar luahan semua anak-anak bonda. Tapi Papa tak nak cerita kat sini. Papa cerita sikit je ringkasan bagi korang faham. So, kita orang dengar orang tu. Seorang cakap tu, seorang cakap ni, seorang cakap tu, seorang cakap ni. Jadi kita dengar lah. Kita taklah menyampaikan mana-mana pihak. Tak ada pun bercerita buruk kat orang. Kita dengar. So, orang adalah budak-budak kan. Dia tengah sedih. So, kita faham lah. Jadi, bila diorang tertengok gambar, tertengok video, diorang sedih. So, kita as a parent, kita as a abang yang dia anggap macam mak ayah ni. Sebab mak ayah dia kan sibuk. Dia datang rumah kita. Selalu datang rumah kita. Tidak 2 hari sekali datang rumah kita. Kita, alah udahlah tu, biasalah tu. Kita pun cool downkan budak. Tetapi, nak diringkaskan cerita lah. Kak Ida lah selalu, Kak Ida ni my wife lah, dengar dia cerita lah. Sama dia kan berniaga. So bila dia berniaga, orang duk tanya, provoke. Dan sebenarnya video ni datang asal usul ni bukan daripada kami, daripada adik-adik yang lain. So bila dia orang provoke benda tu, isteri saya, Datin tu, geram. Jadi dia bila orang provoke tanya tu, orang kat sana sekian-sekian, berbalas lah kat situ. Itu sahaja.